besar dengan anak. Buat apa kita nak malu? Kita bukannya nak mencuri. Kita nak cari rezeki. Biarlah orang nak cakap apa kita ni macam mana. Bukannya kita nak minta sedekah. Kalau kita berniaga, buat apa nak malu? Sedangkan Nabi kita pun galakkan kita suruh berniaga kan. Nabi pun dulu berniaga, kita ikutlah cara dia. Demikian kata Zakaria Amsar, 41 tahun, yang mencari rezeki sebagai penjual roti john di tepi jalan demi menyara isteri Zainatul Akmal Zainuddin dan 3 anaknya. Kisahnya mendapat perhatian selepas tular video di TikTok menunjukkan lelaki itu mencari rezeki dengan ditemani 2 anaknya, Muhammad Zuhairi 12 tahun dan Zulaika Zafirah yang berusia 7 tahun. Meninjau ruangan komen, rata-rata warganet tersentuh dengan kesungguhan dan pengorbanan Zakaria sebagai bapa hingga ada menyamakannya dengan watak Adiwira Papazola dalam realiti. Bercerita lanjut, Zakaria berkata dia pernah melakukan pelbagai pekerjaan, antaranya bekerja di premis cucian kereta dan yang terakhir kelindan lori sebelum mengambil keputusan berhenti pada September tahun lalu. Zakaria nekat berhenti kerana mahu berniaga sepenuh masa walaupun sedar akan berdepan cabaran, antaranya hasil pendapatan yang tidak menentu. Berkongsi kisahnya, Zakaria berkata dia menyediakan roti john seawal jam 6 petang dengan bantuan isteri dan anaknya. Katanya sebelum ini dia menyediakan 20 hingga 30 roti john ayam juga daging yang setiap satunya dijual dengan harga RM10, namun kini bertambah kepada 60 selepas kisahnya tular di media sosial.